Kadang-kadang buat kerja dekat workstation tu kan rasa bosan. Guys, hampa cuba tukar keyboard tengok. Kalau hampa yang pakai keyboard biasa-biasa tu kan, aku nak recommend mechanical keyboard daripada Z-Friend ni, model RX 75 Pro. Okay, keyboard ni kalau tengok dia 75% layout je tau, tapi dia punya kualiti dia memang solid, especially dekat dia punya sound typing tu. Memang sedap dan creamy weh. Dan tekan pun memang lembut. Dan kalau kat pejabat tu memang nampak busy lah. So yang saya suka keyboard ni, kita boleh connect dengan 3 cara tau. So yang first menggunakan Bluetooth, so wireless lah. So yang kedua menggunakan 2.4 wireless dongle ni. Dan yang ketiga kita menggunakan kabel Type-C to USB-A yang dia dah bagi ni. Okay, dan macam mana kita nak connect Bluetooth tu? Okay, simple je. Tekan je button FN 1, 2 atau 3. Dan kita boleh connect kepada 3 device yang berlainan. So kita switch je dekat button FN 1, 2 atau 3. Okay, untuk Bluetooth ni FN 1. Okay, material keycap ni daripada PBT dan yang buatkan sound typing tu crispy dan kita typing pun sedap. Sebab dalam ni dia ada gasket structure dengan 6 layer lagi tau. Ok, dia bagi sekali juga dengan pull switches. So senang lah kalau kita nak ganti-ganti dia punya keycap ni. Ok, so macam biasa dia ada lampu RGB yang kita boleh tukar-tukar. Dan kita boleh custom pula dekat apps. Dan dekat bahagian tepi keyboard ni pun dia ada juga RGB. Dan ada knob volume juga kat sini. So guys, bagi aku dengan harga 100 lebih je, tapi boleh dapat material dan kualiti mechanical keyboard macam ni memang sangat-sangat berbaloi lah. Ok, dan dia ada pilihan untuk wired saja. So yang tu murah sikit. So tapi dah alang-alang kita ambil tu yang 3 connection ni. Okay, boleh grab dekat link.